apakah persiapan coach untuk perlawanan 17/5 ni? Ya, persiapan seperti biasa untuk menghadapi Immigration juga Bunga Raya adalah satu game yang akan bermain di tempat kita. Jadi dengan semangat ataupun moral pemain begitu baik sekali, saya rasa insyaAllah kita akan mendapat 3 mata penuh di kedua-dua perlawanan lah. Adakah kita akan berada di carta yang ketiga? Saya rasa kedudukan baik bergantung juga kepada keputusan perlawanan Kedah dengan Perak. Ya, betul. Jadi bukan kita tidak mengharapkan keputusan orang lain. Kita harus gunakan kesempatan bermain di padang sendiri, gunakan kesempatan untuk mendapat mata penuh lah di kedua-dua perlawanan tu. Jadi insyaAllah mungkin kita akan duduk ke tempat ketiga. So pemain-pemain semua adalah dalam keadaan yang baik? Ya, semua boleh bermain melainkan Latif saja yang red card baru ni kan. Jadi semua pemain available lah untuk dua-dua perlawanan tersebut. Seruan coach kepada penyokong-penyokong? Oh, sudah tentu sekali kita amat memerlukan sokongan padu daripada peminat-peminat yang mana baru ni 4-5 ribu telah turun. Jadi harap mereka akan turun lah untuk 2 perlawanan terakhir ini. Saya berterima kasih kepada Neskin yang telah banyak menabur bakti lah kepada bola sepak Kelantan dan mengharapkan lebih ramai lagi penonton-penonton untuk membanjiri stadium demi untuk menampung ataupun dana pasukan lah. Itu cukup penting sekali. Okay, terima kasih coach.